Ladies and gentlemen, welcome to the flag-off ceremony of the Perlis Petronas Latwood Langkawi Stage 2 2025. Jarak perjalanan kita 166.1 km dan kita ada 3 sprint point pada hari ini. Is a sprint stage. Keseluruhan 1244 km. Keadaan hujan pagi ini tapi semua tetap bersemangat. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5 second, 4, 3, 2, 1. let's go! Peringkat kedua saingan Petronas Le Tour di Langkawi 2025 kini bermula dari padang besar menuju ke kepala batas dengan jarak sejauh 170.1 km. Yang pasti saingan dijangka sengit dengan 3 zon pecutan menanti sambil peminat juga menunggu aksi pelumba tempatan yang mencuri perhatian di peringkat lalu dan juga aksi legenda antarabangsa seperti Alexander Kristoff dan juga Matteo Malucelli. Jadi teruskan bersama kami dalam saingan Petronas LTDL 2025 dengan hashtag kita semua timas, hashtag beat the heat. Perlumbaan peringkat yang kedua Petronas Le Tour di Langkawi 2025 menyaksikan para pelumba akan menggunakan kayuhan bermula dari padang besar menuju ke kepala batas Pulau Pinang dengan jarak perlumbaan hari ini adalah sejauh 166.1 km. I think we are really positive about it. I think we should aim for more, of course. I'm not coming here for a top 3, but it's a good start of the stage race. So I'm looking forward to today to sprint again. No, today is just keep it low key. We're pretty keen to back the guys for a sprint. There's no KOM points today, so I get to not have a day off, but to get to be kind of relaxed about it. It's raining today. Is it a factor? Is it an advantage for Malaysians? Not so, but in Malaysia, if raining, it's not so cool. Not too cool. For me, it's okay. But not so hot. It's okay, but only maybe little bit dangerous. Nampaknya hujan yang turun di padang besar di mana bermulanya perlumbaan untuk peringkat yang kedua hari ini. Selepas mereka melengkapkan perlumbaan peringkat yang pertama semalam di Langkawi dengan menyaksikan Matteo Malucelli dari pasukan XTS Astana cemerlang untuk muncul juara pada peringkat yang pertama dan itu membolehkan pelumba Astana itu menyarung jersey hijau Petronas selaku pelumba keseluruhan. Para pelumba kini dilepaskan dari garisan permulaan dengan menyaksikan perjalanan sejauh 162.8 km dan ini adalah laluan yang akan diharungi oleh para pelumba untuk peringkat yang kedua kali ini di mana menyaksikan hari ini tiadanya zon pendakian dan 3 zon pecutan dengan zon pecutan yang pertama akan berlaku di Jitra di kilometer 54.0. Mereka akan melalui zon pecutan yang kedua di Pendang di kilometer 92.0 dan kemudiannya melengkapkan zon pecutan yang ketiga di Sungai Petani di kilometer 142.9 dan seterusnya akan menuju ke garisan penamat di kepala batas untuk melengkapkan perlumbaan peringkat yang kedua bagi edisi kali ini. Dengan laluan landai yang akan diharungi oleh para pelumba dan itu akan menjadikan pelumba-pelumba pecut sebagai antara pilihan dalam mengungguli
peringkat yang kedua ini. Dan tentunya antara pelumba yang akan kita berikan tumpuan adalah pelumba dari XDS Astana, Matteo Maluselli, dalam misinya untuk mempertahankan jersey hijau Petronas yang dimiliki. Dengan dijangka persaingan itu akan datang dari Avid Decline yang memenangi 4 peringkat perlumbaan sebelum ini, selain daripada Jason Tesson dari pasukan tim Total Energies. Dan kita juga akan memberikan tumpuan kepada Erlen Bikra, pelumba Uno X yang menamatkan saingan di kedudukan yang kedua semalam. Mereka masih lagi mengharungi laluan yang agak basah dengan hujan yang turun untuk menuju ke zona pecutan yang pertama, 130.2 km dari garis penamat. Untuk pelumba-pelumba ini ada pecahan yang cuba dilakukan di peringkat awal ini, membabitkan beberapa pelumba untuk mereka meninggalkan kumpulan peloton, antaranya Vadim Pronsky dari Terengganu Cycling Team yang merupakan pelumba terbaik Asia pada edisi 2023. Ada juga kelibat Nate Hayden dari St. George Continental, serta Jose Manuel Diaz untuk pasukan Burgos Montpellier BH yang cuba melakukan pecahan tetapi pantas semula ditangkap oleh peloton. Dan ini adalah antara pelumba-pelumba yang akan kita berikan tumpuan, terutamanya ketika di garisan penamat nanti yang membabitkan decline. Dapat kita perhatikan tadi antara pelumba yang sudah pun melakukan pecahan untuk berada di depan. Ivan Kobokayon yang kini memimpin perlombaan untuk Equipoken Pharma menuju ke zona pecutan yang pertama. Mereka sudah pun memasuki pekan Jitra dan di sinilah akan menghampiri kedudukan zona pecutan yang pertama untuk 3 pelumba sedang memecut bagi memastikan pecutan yang pertama ini mampu menjadi milik mereka. Membabitkan 3 pelumba di situ. Ada henjutan yang sudah pun mula dilakukan dengan 3 mata yang menjadi buruan dan nampaknya sampai terlebih dahulu. Ivan Kobokayon diekori oleh Zoris Delbov dari tim Total Energies dan Aaron Gate dari pasukan XDS Astana untuk mengutip 1 mata di zon pecutan yang pertama. Pelumba-pelumba sudah pun menepasi zon pecutan yang pertama di pekan Jitra dan kini kita menyaksikan 4 pelumba yang berada di hadapan yang diketuai oleh Tanakan Sombat, pelumba dari Thailand Continental Cycling Team. Begitu juga dengan Cedric Christopherson dari Unibet Tetema Rockets yang disertai oleh Vadim Pronsky serta Hayato Tobaru yang mewakili Aisan Racing Team. Untuk mereka kini berkelebihan hampir 1 minit meninggalkan peloton di belakang dengan menuju ke zona pecutan yang kedua yang akan berlaku di Pendang nanti. Jadi 4 pelumba ini menjadi perhatian untuk mereka cuba menguasai zona pecutan yang kedua selepas menyaksikan zona pecutan yang pertama tadi di Jitra dengan ianya menjadi milik Ivan Kobokayon dari pasukan Equipoken Pharma. Belum lagi ada sebarang usaha yang dilakukan oleh peloton untuk cuba menangkap 4 pelumba yang bertindak sebagai leader pada ketika ini, dengan Hayato Tobaru cuba menetapkan pace dan juga kelajuan bagi keempat-empat pelumba ini. Mereka memasuki dan menghampiri zona pecutan yang kedua di Pendang. Apakah mungkin itu mampu untuk ditangkap oleh peloton? Namun nampaknya sedikit sukar dengan perbezaan 1 minit yang ada kepada 4 pelumba, dan ada gerakan yang sudah mula dilakukan untuk cuba menguasai zon pecutan yang kedua ini. Henjutan daripada Tanakan Sombat, pelumba dari Thailand Continental Cycling Team, dan dia sampai terlebih dahulu untuk memiliki 3 mata
Sambil itu Hayato Tobaru dari Iceland Racing Team di kedudukan yang kedua dan Vadim Pronsky berjaya untuk mengatasi Cedric Christopherson bagi memastikan mata terakhir di zon pecutan yang kedua menjadi miliknya. Pergerakan peloton yang masih lagi konsisten di mana mereka tidak membenarkan empat pelumba di hadapan untuk terlalu jauh ditinggalkan dengan perbezaan sekitar 1 minit 05 saat, dan ini pengesahan untuk 3 pelumba yang berjaya mengutip mata di zon pecutan yang kedua dipendang dengan menghasilkan tanakan Chai Sombat mengutip 3 mata, Hayato Tobaru dengan 2 mata dan Vadim Pronsky dari TSG dengan 1 mata. Itu adalah untuk melindungi rakan sepasukannya iaitu Nur Aiman yang menyarung jersey putih rakan muda selaku pelumba terbaik Asia yang nampaknya pada ketika ini mampu dicabar oleh tanakan Chia Sombat yang dapat mengutip 3 mata di zon pecutan yang kedua. Perjalanan pelumba-pelumba kini menuju ke Sungai Petani yang akan berlakunya zon pecutan yang ketiga di kilometer 142.9. 67.3 km kini mereka dari garisan penamat dengan menyaksikan tidak banyak perubahan di bahagian hadapan. Melibatkan 2 pelumba terutamanya Vadim Pronsky dan juga Cedric Christopherson yang mengekalkan momentum untuk kini bertindak sebagai leader. Mereka berjaya untuk meninggalkan Chai Sombat. Begitu juga dengan seorang lagi pelumba dari Jepun iaitu Hayato Tobaru. 1 minit 35 saat perbezaan di antara pendahulu dan juga peloton untuk menghampiri Sungai Petani bagi menuju ke zon pecutan yang ketiga ini. Jadi hanya ada 2 pelumba yang kini bersaing untuk zon pecutan yang ketiga, dengan 2 lagi sudah pun berjaya ditangkap oleh peloton. Menyaksikan di situ kedudukan Vadim Pronsky melihat ke belakang di manakah kedudukan peloton. Dia mengejar Cedric Christopherson yang masih lagi memimpin perlombaan untuk menghampiri zon pecutan yang ketiga. Pergerakan yang semakin ditingkatkan kelajuannya oleh Pronsky, tetapi nampaknya Cedric Christopherson yang memastikan 3 mata di zon pecutan yang ketiga, dengan Vadim Pronsky di tempat yang kedua, dan kini 1 lagi mata yang terakhir itu menjadi milik Sebastian Kolze Changizi dari Tudor Pro Cycling untuk mengutip 1 mata di zon pecutan yang ketiga. .9 km menuju ke garisan penamat dengan menyaksikan peloton kini bergerak lebih pantas. Ada usaha di situ dilakukan oleh Mate Drinovets untuk cuba melepaskan diri, cuba melakukan breakaway pelumba dari pasukan 7-Eleven Click Road Bike Philippines yang meninggalkan kedudukan peloton, tetapi jaraknya tidaklah terlalu jauh, hanya 10 saat. Mate Drinovets berada di hadapan peloton, dan tentunya peloton akan segera menangkap semula kedudukan Mate Drinovets ini. Mereka tidak akan membenarkan untuk Drinovets berada jauh di depan. Hanya perbezaan 10 saat dengan 11 km lagi untuk perlombaan ini ditamatkan. Perlu diingat, di kilometer yang terakhir mereka akan melalui satu laluan lurus yang panjang, dan di situlah nanti akan menyaksikan pelumba mengatur strategi mereka untuk melakukan lanjutan. Kini Drinovets sudah pun berjaya ditangkap semula oleh peloton yang diketuai oleh pelumba-pelumba
dari pasukan Astana yang sememangnya akan mempertaruhkan Matteo Maluselli nanti dengan menyaksikan pasukan Tudo Pro Cycling juga tidak mahu ketinggalan untuk menetapkan kelajuan di bahagian hadapan ini. Avid decline antara percaturan, antara pertaruhan untuk Tudo Pro Cycling. Namun begitu kita juga akan memberikan perhatian kepada pelumba dari tim Polti Visit Malta. Mereka sudah pun berada di depan pada ketika ini dengan Manuel Penalbier adalah antara yang akan diberikan ruang untuk melakukan pecutan. Tetapi perhatikan di sebelah dalam itu adanya gerak yang cuba dilakukan oleh pelumba-pelumba dari pasukan tim Piknik Post NL, di mana menyaksikan Patrick Addy menjadi pelumba terbaik mereka semalam yang menambahkan cabaran di kedudukan yang ke-10. 1.5 km yang terakhir. Semakin pantas pergerakan ini untuk para pelumba. Pelumba-pelumba pecut, dan perhatikan kepada pergerakan Matteo Maluselli yang berada di bahagian tengah itu. Namun pada ketika ini Miguel Angel Fernandez Ruiz antara yang terlibat untuk melakukan pecutan, dan Avid decline cuba untuk masuk dari bahagian tengah. Maluselli bergerak untuk melepaskan dirinya menuju ke 300 meter yang terakhir ini. Persaingan yang semakin sengit pada para pelumba dalam memastikan kemenangan di peringkat yang kedua ini. Namun begitu Avid decline yang sudah pun mula untuk melakukan lanjutan. Matteo Maluselli mengejar di tempat yang kedua, tetapi Avid decline sampai terlebih dahulu untuk memastikan kemenangan yang kelima buat dirinya dalam perlombaan peringkat di Petronas Tour de Langkawi ini. Matteo Maluselli di tempat yang kedua, dan Enrico Zanocello dari VF Group Bardiani CSF Faziani di tempat yang ketiga. Perhatikan kepada gerakan yang dilakukan ini dengan Avid decline ketika menuju ke 100 meter yang terakhir. Di situlah dia mula melakukan tindakan. Walaupun ada pergerakan dari Matteo Maluselli untuk mengejar, namun agak terlewat bagi Maluselli memintas kedudukan decline. Dan hari ini Matteo Maluselli terpaksa berpuas hati untuk berada di kedudukan yang kedua. Yeah, it's a great feeling. You know, it's hard to win here. I know from last year. And then it's nice to end this difficult period, you know, with a win. It gives me confidence, and you know, I know I'm fast enough to win, but then you need to show it. And today I think I showed it, so I'm super happy. Yesterday I was in perfect position last 500 meter, but today I was too much back. I tried to start like 300 meters to the finish and try to come out from inside the bunch. I needed to stop to spin one moment, 150 meters to the finish, and I lost a little speed, but I think that Arvid today was really strong. And today the most important for us was to take some bonus seconds, because we know that it will be very tight here for the GC, so if I can have some seconds that can maybe change a little bit in the end. Pemenang untuk peringkat yang kedua, Petronas L3 2025 dengan ianya menjadi milik Avid decline. Cedric Christopherson pula merangkul anugerah Combative Rider untuk peringkat yang kedua ini. Terengganu Cycling Team mengekalkan anugerah pelumba terbaik Asia Tenggara menerusi kejayaan Wan Abdul Rahman Hamdan, dan jersey putih rakan muda kekal menjadi milik Muhammad Nur Aiman Rosli juga dari pasukan Terengganu Cycling Team. Sambil itu tiada perubahan untuk jersey Polkadot Bubble O2, di mana ianya kekal menjadi milik Ben Kaman. Jersey Orange KBS juga kekal menjadi milik Matteo Maluselli, dan dia juga menyarung jersey hijau Petronas selaku pendahulu keseluruhan.
inilah dia barisan pelumba-pelumba yang memiliki jersey utama perlumbaan. Perlumbaan peringkat yang ketiga esok akan menyaksikan para pelumba akan mengarungi jarak 198.2 km bermula dari Greek menuju ke Pasir Putih, membabitkan 3 zon pendakian di Greek, Seri Banding dan juga Puncak Titiwangsa. Sementara 3 zon pecutan akan dilalui bermula di Jelly, kemudian mereka akan mengarungi zon pecutan yang kedua di Bukit Bunga dan melepasi zon pecutan yang ketiga di Macang di kilometer 179.1 sebelum menuju ke garisan penamat di Pasir Putih. Dengan 3 zon pendakian dan juga 3 zon pecutan akan menyaksikan perebutan jersey Polkadot Bubbles O2 Raja Bukit serta jersey Orange KBS Raja Pecut akan menjadi pertaruhan yang menarik untuk perlumbaan peringkat yang ketiga nanti. Baik, itu dia sorotan yang penuh drama dari peringkat kedua Petronas Tour de Langkawi 2025. Laluan sejauh 170.1 km menyaksikan kayuhan penuh strategi yang akhirnya kemenangan berpihak kepada Arvid Decline. Esok cabaran lebih besar menanti dari Gerik ke Pasir Putih. Laluan sejauh 197.2 km yang pasti syarat dengan aksi yang berdebarkan. Jadi terus saja bersama dengan kami di saluran Astrona dan platform YouTube Majlis Sukan Negara dan Petronas LTDL 2025 untuk perkembangan saingan berprestij ini dengan hashtag Kita Semua Timas, hashtag Beat the Heat. Okey, orang-orang kepala batas, make some noise! Ketika ini semua pelumba sedang menyusun, terutamanya lead-out mereka sedang membawa pakar-pakar pecut dalam posisi yang baik sebelum mereka akan lepaskan. Semakin dekat, kurang 300 meter.